Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Syazwina sebagai pengajar di Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Falah. Saya ingin berterima kasih dan mendoakan kepada penginfak-penginfak Al-Quran semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dikelilingi dengan orang-orang yang baik, dilimpahkan lagi rezeki dan sentiasa di dalam rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah Izzati. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penginfak Al-Quran dekat luar sana. Saya mendoakan kepada semua penginfak di luar sana agar sentiasa dilimpahi dengan berkat daripada Allah SWT, dan saya juga mengharapkan agar semua orang dapat syafaat daripada Al-Quran di akhirat nanti dan kita semua akan berkumpul dekat syurga nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Amira, saya adalah pelajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah. Saya telah menghafaz sebanyak 25 juzuk. Alhamdulillah hari ini saya telah menerima Al-Quran infak daripada penginfak. Saya mendoakan semoga penginfak mendapat keberjayaan dunia dan akhirat, diberikan kesihatan, dilimpahkan rezeki dan mendapat syafaat daripada Al-Quran yang dibaca. Alhamdulillah.